Ising gagak sini. Selamat datang ke video baru dengan Persona RQ. Sejajar dengan misi kami untuk menaik taraf Persona, untuk lebih selesa dan seronok dipandu, pemasangan filem Penebat Haba menjadi projek kedua kami. Maklumlah, negara kita ni terletak di garisan Khatulistiwa, dekat dengan matahari. Mungkin ramai yang pandang ringan pada filem Penebat Haba ini, asal ada sudah. Terutama sekarang di mana kebanyakan kereta baru ditawarkan dengan pakej filem Penebat Haba secara percuma. Tetapi kalau dikaji, filem Penebat Haba yang bagus bukan saja mengurangkan silau dan haba di dalam kabin, tetapi juga mampu mengurangkan pembaziran tenaga dari alat pendingin hawa yang terpaksa kerja keras. Ada juga yang datang dengan ciri-ciri tambahan lain seperti dari segi keselamatan. Gejala sosial dan jenayah kecil yang berleluasa di kawasan bandaraya sejak kebelakangan ini membuatkan kami memilih filem yang juga bertindak sebagai filem keselamatan. Nasib baik, rakan lama kami, Wincos Premium mempunyai beberapa jenis filem dari jenama Army Shield yang dapat memenuhi cita rasa dan keperluan kami. Jangan lupa juga pastikan filem yang dipilih mestilah mematuhi undang-undang negara. Sebelum memilih produk yang anda akan pasang, pastikan anda menguji tahap ketulusan cermin atau kaca kereta anda. Kerana secara semula jadi, dia memang ada tahap penapisan yang sedikitlah secara semula jadi. Untuk itu, gunakan tint meter pada kedai untuk menguji. Contohnya, kalau ada 10% penolakan atau penapisan pada cermin itu, pastikan filem yang anda gunakan, kalau untuk bahagian hadapan sisi, adalah 40%. Kerana mengikut piawaian JPJ, tahap ketulusan cahaya hadapan ialah 70%, sisi hadapan 50% dan belakang 30%. Tetapi tahap ketulusan cahaya yang tinggi, maknanya cahaya yang lalu tu banyak, tak bermakna ianya panas. Contohnya pada alat demonstrasi ini. Haba dia kuat ni, boleh masak ayam, panggang, tak payah guna api. Ni yang lama-lama dashboard anda retak, kering semua ni. Kita ada filem yang gelap, tetapi ia tidak menggunakan teknologi tinggi. Nampak macam cermin hitam, tapi haba yang keluar daripada cahaya lampu tu masih lagi boleh dirasai pada muka saya ni. Dah berapa inci ni, lama-lama cahaya make up. Tetapi bila kita tengok dengan filem Penebat Haba menggunakan teknologi yang tinggi, tengok tu, tahap ketulusan dia boleh kata tinggilah juga. Saya tak pasti berapa peratus, tetapi boleh rasa haba berkurangan yang amat apabila saya letak ia antara lampu dan muka saya sekarang ni. Logam-logam alloy digunakan di dalam filem digabungkan dengan cara percikan atau wap untuk membantu memantul dan menyerap haba dari mendebusi ke dalam kenderaan. Keseimbangan sempurna kedua-dua bahagian itu memberikan filem yang berfungsi dengan efisien tanpa menjadi terlalu gelap dan tidak menyimpan haba yang banyak yang akhirnya akan melimpah juga ke dalam kabin. Selain daripada filem Penebat Haba, Army Shield ini juga adalah filem keselamatan. Jadi, kalau contohnya ada orang cuba pecah masuk kereta anda, ia dapat memegang cermin anda dengan lebih lama daripada cermin biasa. Selain daripada menggunakan gam yang bagus, kekenyalan filem tu amatlah penting. Tetapi kenyal tak bermakna tebal. Sebab kalau filem tu tebal, anda akan hadapi masalah power window anda tak lama lepas tu. Sebab dia berat kan nak naik turun. Selain daripada geseran pada bahagian getah kat tepi tu. Jadi selepas pemilihan produk, anda sudah puas hati untuk itu, pastikan juga tempat pemasangan itu bersih. Seperti di sini, tempat pemasangan adalah di dalam. Ia tertutup, jadi abuk tak boleh masuk. Ini memastikan filem yang ditampal pada kaca tu tak ada abuk atau air, kelembapan yang berlebihan. Jadi bila dia ditampal, ada kemungkinan untuk ia lekang dan mengelembung selepas ia dipasang. Kadang-kadang beberapa bulan, kadang-kadang besoknya pun dah ada. Jadi selain daripada tempat yang bersih, kita tengok juga pekerja yang memasang. Takkanlah baju-baju kotor-kotor tu dia masuk kereta kita yang baru ni kan, sakit hati lah kan. Baju dia bersih, juga dashboard tu kat bahagian dalam, bila dia basuh cermin, ada air, tengok dia ada letak tuala atau pelapik supaya air tidak kena
pada bahagian-bahagian elektronik yang sensitif. Kang short kang, sakit hati je kereta baru kan. Akhir sekali, filem penebat haba dan keselamatan Armor Shield datang dengan e-warranty selama 10 tahun. Ia melingkupi pelbagai kerosakan, termasuklah contohnya jika ada kerosakan pada cermin mungkin dari terkena batu. Cermin itu perlu ditukar dan anda hanya perlu membayar kos pemasangan sahaja untuk filem baru pada cermin itu. Harga filem penebat haba dan keselamatan Armor Shield boleh dikatakan agak tinggi kalau dibandingkan dengan filem penebat haba biasa. Harga bermula dalam lingkungan RM2,000 untuk kereta bersaiz kecil seperti Axia, tetapi kami rasa berbaloi dengan manfaat yang diterima, iaitu selain dari perlindungan dari cahaya matahari terik, ia dapat mengurangkan risiko kehilangan harta akibat kecurian. Sehingga sini saja video kami kali ini. Harap apa yang kami sampaikan dapat membantu anda memilih filem penebat haba ataupun projek-projek yang akan datang seperti sistem perlindungan cat ataupun ada apa-apa cadangan daripada anda, tinggalkan komen di bawah. Sehingga video itu, selamat memandu.